Okay? Tidak ada seorang pun sahabat Nabi melainkan semuanya menjadi pendakwah mengikut kemampuan masing-masing. Okey, pada zaman Nabi, masa Nabi terima wahyu, satu ayat demi satu ayat, satu ayat demi satu ayat, Nabi terus sampaikan kepada sahabat, dan sahabat tidak berlengah lagi. Selepas sampaikan kepada sahabat, sahabat faham, mereka tadabbur, mereka faham, terus sampaikan, terus sampaikan. Tak ada tunggu-tunggu lagi. Kita dah ada satu Al-Quran 6,000 lebih ayat, betul? Betul, 6,000 ayat. Kalau salah betul kan? 6,000 lebih ayat. Apa kita buat dengan ayat 6,000 lebih ni? Takkan satu pun kita tak boleh sampaikan kan? Daripada Al-Quran yang sahih, yang diturunkan oleh Allah. Jadi kita sampaikan insyaAllah mengikut kemampuan masing-masing lah, mengikut ilmu kita, mengikut masa kita, mengikut apa saja yang kemampuan kita insyaAllah. Lepas tu mengajak manusia mengenal Allah dari kegelapan kepada cahaya, dari kesesatan kepada hidayah. Ini semua kita tahulah.